Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan saya iaitu Haikal, Izzak, Nazri dan Liza akan menerangkan tentang agama Buddha di Malaysia. Jadi tidak melengahkan masa lagi, kita akan teruskan dengan milik siapakah agama Buddha. Milik siapakah agama ini? Agama Buddha ialah agama yang dianuti oleh sebahagian besar masyarakat China, Thai, Burma dan Sri Lanka di Malaysia. Ia merupakan salah satu agama utama dan sah di negara ini dan dianuti secara aman di bawah prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Okey, so sebab itu agama Buddha ni diasaskan oleh Siddhartha Gautama, dikenali sebagai Buddha sekitar abad ke-6 sebelum Masihi di India. Baginda ialah seorang putera yang meninggalkan kehidupan istana untuk mencari kebenaran dan akhirnya mencapai pencerahan di bawah pokok Bodhi. Satu kitab. So kitab suci agama Buddha ni dikenali sebagai Tripitaka, yang maksud 3 bakul, yang daripada 3 bahagian utama iaitu Vinaya Pitaka yang bermaksud peraturan kehidupan Sami. Yang kedua, Sutta Pitaka iaitu ajaran Buddha. Yang ketiga, Abhidhamma Pitaka iaitu bermaksud falsafah dan psikologi. Prinsip kepercayaan bagi agama Buddha adalah ia menekankan pembebasan diri daripada penderitaan melalui kesedaran dan pencerahan. Prinsip utama termasuk 4 kebenaran mulia. Pertama, kehidupan penuh penderitaan dipanggil dukkha. Penderitaan berpunca daripada keinginan. Penderitaan boleh diatasi dan jalan untuk mengatasi penderitaan ialah 8 jalan mulia. 8 jalan mulia melibatkan aspek pemikiran, tingkah laku dan disiplin rohani seperti pandangan benar, pertuturan benar dan perhatian penuh. Karma dan kelahiran semula. Setiap perbuatan baik atau buruk akan memberi kesan kepada kelahiran semula seseorang. Seterusnya, nilai dan etika. Agama Buddha sangat menitik beratkan nilai murni seperti belas kasihan terhadap semua makhluk, kesederhanaan dan menolak kemewahan berlebihan, keamanan dan kedamaian, menolak keganasan, hormat kepada orang lain tanpa mengira agama atau bangsa, kebersihan diri dan rohani. Okay, next is perayaan. Perayaan utama ialah Hari Wesak, disambut oleh penganut Buddha di seluruh dunia termasuk Malaysia. Ia memperingati 3 peristiwa penting: kelahiran Buddha, pencerahan Buddha, kewafatan Buddha. Aktiviti semasa Hari Wesak termasuk membersihkan tokong, menyalakan pelita, memberi derma, mengadakan perarakan dan meditasi bersama. Usaha memupuk toleransi di Malaysia. Next is lawungan azan. Walaupun penganut agama Buddha tidak mengamalkan lawungan azan ataupun bacaan doa seperti dalam Islam, mereka tetap menunjukkan hormat terhadap amalan agama lain. Contohnya, dalam majlis rasmi atau kenduri yang dimulakan dengan bacaan doa Islam, penganut Buddha akan diam dan menghormatinya. Sebaiknya juga masyarakat bukan Buddha menghormati ketika penganut Buddha sedang melakukan upacara keagamaan seperti upacara meditasi atau berdoa di tokong. Ini menunjukkan bagaimana nilai hormat dan toleransi boleh diamalkan dua hala, bukan hanya oleh orang Islam tapi juga oleh penganut agama lain seperti Buddha. Akhir sekali, usaha untuk memupuk toleransi di Malaysia bagi agama Buddha ialah peranan media massa. Media massa memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat tentang agama Buddha. Contohnya, semasa sambutan Hari Wesak, saluran TV dan media sosial menyiarkan dokumentari atau berita tentang acara keagamaan Buddha. Ini dapat membantu masyarakat bukan penganut memahami keindahan dan nilai ajaran Buddha, sekaligus memudahkan salah faham dan meningkatkan rasa hormat antara kaum. Selain itu, laman web dan media digital juga sering mengutarakan mesej keamanan dan belas kasihan daripada tokoh-tokoh agama Buddha seperti Dalai Lama yang boleh memberi inspirasi kepada semua rakyat tanpa mengira agama.